kereta Beza dan Axia, boleh ke pakai 17 inci? Nak pasang rim size 17 atas kereta Beza dan Axia korang mesti kena pakai tayar size yang betul dengan juga rim spec yang betul. So hari ni Wan Cina nak tunjuk 2 set rim dengan juga bagi tahu apa size yang sesuai untuk kereta Beza dan Axia korang kalau nak pakai size 17 inci. Okay, so di depan Wan Cina sekarang ada 2 set rim Jepun dengan spek 17x7 tetapi offset yang tak sama. Okay, so belah kiri ini adalah SSR, spek dia adalah 17x7 offset 40. Kanan ini adalah 17x7 offset 38. Nak pasang Axia Beza pun tak ada masalah. Cuma spek macam ini kalau korang lowered mungkin kena roll fender sikit ataupun main camber sikit lah. Okay, so tayar size yang kita kena pakai adalah 165/40/17 ataupun 195/40/17 ataupun 185/40/17. Banyak lagi saiz yang sangat-sangat special untuk kereta Beza dan Axia. Sebab apa dia kena pakai saiz ni? Sebab rim ni terlalu besar. Kita kena pakai tayar saiz yang kecil untuk bagi dia muat untuk kereta kita orang. Kalau pasang dengan saiz ni, apa yang kebaikannya, apa yang keburukannya? So kita nak bagi tahu ialah kebaikan dia memang cantik lah. Figment kereta korang memang cun, clean, masuk show memang cun. Tetapi keburukan dia adalah keselesaan dia memang dah tak ada lah sebab terlalu nipis. Dengan juga kalau korang jalan raya Malaysia ni kan, dia senang sikit nak pecah kalau kita pakai tayar yang sangat nipis ni. So sebenarnya boleh, kalau korang tanya soalan kepada Wan Cina, boleh tak nak pasang 17? Tak ada masalah. Cuma ada yang kita kena ambil, ada yang kita kena forgive juga. Okay, so itu saja untuk kali ni. Kita nak tunjuk sikit, kita nak bagi tahu sikit boleh ke tak kita pasang 17 inci atas kereta Beza ataupun Axia kita orang. Okay, so kalau korang suka video kali, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.